pusingan kesemuanya dan dilepaskan sekarang. Permulaan yang baik dari kita lihat oleh Irfan Ardiansyah dan nama Afif Amran menuju ke selekoh yang pertama. Dua pelumba ini tapi yang masuk tu nombor 22 Syed Rakhil yang cuba memberikan cabaran, termasuklah Akid yang juga berada di hadapan, tapi saya rasa Afif yang sampai terlebih dahulu. Afif dan Akid, tapi dah bagian dalam masuk untuk keluar di selekoh yang pertama adalah Irfan Ardiansyah yang kembali berada di hadapan untuk memiliki tempat yang pertama. Keadaan Lita yang agak basah lagi, kesemua pelumba menggunakan tayar basah, jadi agak berhati-hati ketika mereka sampai di selekoh pertama dan kedua ini. Agresif dari Irfan Ardiansyah dari bahagian dalam di selekoh pertama yang menolak Akid sama Afif. Tapi permulaan yang baik juga dari Reynaldi Pradana untuk Ray Racing Speed. Reynaldi Pradana bekas pelumba di under 150 di Championship Asia, tapi Irfan macam ada sedikit masalah tadi ketika di selekoh dan dia terkeluar sedikit dari tempatnya, diambil dia turun ke bawah sikit. Afif yang berada di hadapan pada seorang pelumba yang cuba untuk merampas kedudukan di hadapan. Itu saya rasa Akif, Muhammad Akif Abdullah 41, tapi di hadapan kembali adalah Irfan Ardiansyah kembali memiliki tempat yang pertama. Cukup agresif dari Akif Abdullah dalam MSBK 250. Dia mencuba untuk dapatkan result yang baik kali ini, tapi Irfan Ardiansyah dia merapaskan lead sekali lagi. Akif di bahagian dalam. Afif, cukup agresif dari Akif dan Irfan. Haikal, tak silap saya, sudah sampai di kelompok yang di depan. So permulaan yang sangat baik dari Irfan Haikal. Irfan Haikal yang bermula dari belakang tadi, kita ke-27 kalau tak silap sekarang ni, berikan cabaran di bahagian depan, tapi agak sedikit kedudukan pelumba agak rapat antara kedudukan antara satu sama lain, dan keadaan militer yang basah memberikan sedikit cabaran kepada pelumba terutama ketika mengambil selekoh tadi nampak seperti ada tapi dapat dengan baik kerana agak licin sikit Dita, dan kesemua sekali lagi diperingatkan menggunakan tayar basah untuk perlumbaan ini. Ini adalah peluang untuk Irfan Ardiansyah sama Akif Abdullah untuk cuba melarikan diri di depan, dan ini memang perlumbaan yang baik dari Akif, dan Akif akan mencuba di selekoh 15. Agresif di bahagian dalam daripada Akif, tapi Irfan Ardiansyah dengan pengalaman dia dapat outside line tapi berjaya untuk memegang wide dari Akid. Walaupun kedudukan berubah di tadi, tapi kita bersebelahan di antara Irfan dan Akif, tapi Akif rasa yang dapat lepas ketika melepasi start finishing line. Akif di hadapan sekarang ini dengan Irfan Ardiansyah tempat yang kedua. Afif berada di tempat yang ketiga. Goyang sedikit Akif Abdullah. Perlu berhati-hati Honda Racing Malaysia yang memiliki tempat yang kedua sekarang ini. Afif nak lihat di mana kedudukan. Tadi dikatakan Irfan Haikal Hamidi sekarang berada di tempat yang ke-8 dan naik tempat yang ke-8. Irfan Haikal nombor 21. Dia bermula dari bawah, sekarang berada di kedudukan tempat yang ke-8 di depan Kayim Razin dan Naan Rizwanto. Sekarang ni Irfan dia masih tenang di depan, tapi ada overtake daripada Nguyen Tuan Anpu ni. Semua permulaan yang baik untuk pelumba dari Vietnam. Baik 26 jump start right through penalty. Itu adalah untuk nombor 26 Criswell Villanueva, pelumba dari Filipina dalam 250B. Yang baik juga untuk Kayim Razin Razali 56 yang dia adalah dalam 250B dan dia berada di tempat ke-9 keseluruhan, tempat pertama dalam kumpulannya, sementara Khairul Firdaus Kazim berada di tempat yang kedua dalam 250B, berada di kedudukan tempat yang ke-17 keseluruhan, dan Zakwan Anas Azhur Khairi tempat ke-20 keseluruhan adalah tempat yang ketiga dalam 250B. Di hadapan kita lihat Irfan Ardiansyah dan Akif Abdullah di tempat yang kedua, Afif di tempat yang ketiga. Mereka kelajuan yang mereka lakukan yang agak perlahan dalam perlumbaan, tidak pada kebiasaannya dalam kelayakan, dan mereka boleh melakukan masa dalam masa 2 minit 27 tadi, tapi itu pun dalam keadaan yang cuaca yang tidak begitu baik.
dan sepatutnya mereka boleh melakukan masa yang lebih baik lagi dalam perlumbaan, tapi dengan gunakan tayar basah jadi kelajuan kurang sedikit. Namun begitu kedudukan masih rapat di hadapan, 3 pelumba di hadapan terutamanya. Irfan Ardiansyah mempertahankan kedudukan. Kata naik nombor 19 Nguyen Tuan Anpu yang berada tempat ketiga. Sekarang ini kelompok yang kedua, Afif dah berada dalam kelompok yang kedua bersama dengan Akid, dua pelumba yang mengungguli perlumbaan pusingan yang kedua. Mereka berada dalam Irfan terjatuh di selekor 15. Irfan Haikal, kesilapan untuk Irfan pada exit di selekor 15, dan Irfan kita boleh nampak Irfan mencuba untuk makin agresif, tapi itu adalah cabaran dia bila qualifying tidak berjaya, dan memang sayang untuk Irfan Haikal. Ya, Irfan Haikal yang mencuba habis-habisan kerana dia bermula dari belakang, mungkin terlalu ketika keluar di selekor yang terakhir tadi. Tidak nampak bagaimana, mungkin bahagian depan kita nampak apa yang berlaku. Irfan Haikal dia cuba untuk exit dengan cara agresif, tapi seperti kita lihat di race sebelum ini, memang sukar di exit selekor 15 Ya. kerana dia off camber corner, so memang Jadi dia keluar tu mungkin dia terlalu kuat, terlalu awal dan terbuka throttle, bahkan dia terjatuh. Jadi dia kehilangan kedudukan walaupun dia bermula dengan baik, tadi dapat naik ke atas. Sekarang ini Irfan kembali turun ke bawah, dan Irfan Ardiansyah, Akif Nguyen Tuan Anpu masih mengkakalkan kedudukan mereka 1, 2 dan 3 sekarang ini. Sementara Syed Rahil Pilarisetti tempat yang keempat, Renadi Pradana tempat kelima, 6 Afif Amran, Akid Aziz 7. Itu kelompok yang kedua yang berada di belakang mereka. 3 pelumba yang berada di hadapan sekarang yang mengungguli perlumbaan. Ada gap antara mereka dengan pelumba di tempat yang keempat. Dia nampak jarak di antara Nguyen Tuan Anpu. Ada 2 minit, maafkan saya, 2.1 saat berada di belakang Nguyen Tuan Anpu, Syed Rahil Pilarisetti. Dari 3 sekarang ini Syed Rahil cuba untuk merapatkan dirinya dalam kelompok hadapan. 3 pelumba di hadapan ini dikurang dari 1 saat antara mereka. Agak rapat, terutama sekarang Nguyen Tuan Anpu yang memberikan tekanan kepada Wan Akif Abdullah untuk naik tempat yang kedua. Antara Irfan Ardiansyah dalam perlumbaan. Ada seorang lagi pelumba yang terjatuh di Lita. Itu di selekor 10, high speed crash. Selekor yang kali itu Kita akan lihat sekarang apa yang berlaku. still tak berapa Tak jelas. berapa jelas. Itu Ya, Chen nombor Ling. 11 itu yang Chen Ling, ya. Sayang untuk Chen Ling, dia ada permulaan yang agak baik di pusingan lap pertama. So tapi Tuan Anpu sekarang ni dia melakukan masa yang terpantas di atas sekarang ni, dan sekarang ni dia menaiki ke position yang kedua, dan dia ada di belakang Irfan Ardiansyah, tapi di belakang Akif Syed Rahil Pilarisetti. Ya, Syed Rahil telah pun sampai untuk naik di kelompok hadapan. Jadi 4 pelumba yang berada di kelompok hadapan. Sekarang ini 4 pelumba, Renadi, Akid dan Afif tinggal di kelompok yang kedua, yang ketinggalan jauh sikit di belakang. Tapi di hadapan Syed Rahil bermula dengan baik, dan sekarang kembali mengejar untuk berada di kedudukan dalam kelompok di hadapan. 2 pelumba terjatuh di selekor yang kedua. Dia belakang, perlu berhati-hati sedikit. Itu Syed Rahil dengan Akif mungkin. Yep, Syed Rahil dengan Akif Abdullah. Sayang untuk Syed dengan Akif, kerana mereka dalam position yang baik dalam kelompok depan. So sekarang ni di depan ada hanya Tuan Anpu bersama Irfan Ardiansyah. Dan sekarang ni di depan untuk kali pertama dalam musim ini, Nguyen Tuan Anpu, yang mereka pandang di belakang, nampak yang tidak ada sesiapa dalam kelompok ini. So mereka hanya berdua saja untuk battle for victory. Ya, 2 pelumba ini yang sekarang bersaing untuk tempat pertama, tapi kita ada 5 pusingan lagi ditamatkan. Dan kedudukan berubah sekarang. Kita lihat siapa tempat yang ketiga, kerana jauh mereka meninggalkan pelumba tempat ketiga. Rinaldi, kalau tak silap saya itu adalah Rinaldi Pradana. So pelumba wildcard memasuki dalam position 3. Apa yang berlaku tadi? So kesilapan dari Akif Abdullah, and pada Akif dan terlihat tadi, dan juga Syed Rahil, 2 pelumba yang terlibat. Pelumba tim Castro Pawan dan juga Honda Racing Malaysia, Maki Abdullah dan Syed Rahil. Jadi 2 pelumba pasukan Honda Racing tadi
dan seorang pelumba Irfan Haikal Hamidi juga terjatuh sekarang. Pada kedudukan ini Irfan Ardiansyah, Nguyen Tuan Anpu di hadapan, tapi kita lihat tadi ketika Nguyen Tuan Anpu yang berjaya untuk berada di depan. Jadi Renaldi Pradana kalau ikutkan berada di tempat yang ketiga sekarang. Akid Aziz di tempat keempat bersama dengan Afif Amran, tapi kelompok itu ketinggalan agak jauh sedikit di belakang. 4 saat mereka ditinggalkan dengan dua pelumba ini, Nguyen Tuan Anpu dan juga Irfan Ardiansyah yang bersebelahan sekarang ambil alih untuk mengambil kembali di hadapan Irfan Ardiansyah. Irfan Ardiansyah ni pelumba yang kalau saksikan dalam pusingan sebelum ini juga, dia bermula dari kedudukan petak barisan yang kedua, tapi dalam perlumbaan dia dapat berlumba dengan baik untuk berada di atas podium sekurang-kurangnya itu. Tapi buat masa ini dia yang mendahului perlumbaan, dia yang berada di hadapan. Irfan Ardiansyah yang menang dalam perlumbaan yang pertama di pusingan yang pertama, tapi selepas itu digagal untuk menangi perlumbaan, naiki podium tempat ketiga 2 kali, dan perlumbaan kedua, pusingan kedua di tempat yang kedua, sekarang berkedudukan untuk menangi perlumbaan. Crystal Villanova baru masuk dalam pit lane untuk melakukan long lap penalty, dan sekarang ni Akid dia menaiki ke posisi yang ketiga, tapi Afif ketinggalan sikit. So apa yang menjadikan Afif kemungkinan ada masalah dengan jentera dia, sebab biasanya di sepan dengan JT Afif memang dominant, and dia adalah championship leader juga. Syed Rahil dia mencuba untuk teruskan, tapi dia angkat tangan dan dia akan masuk dalam pit lane. Sayang untuk Syed Rahil. Dia mencuba untuk meneruskan perubahan, tapi ternyata jenteranya gagal untuk meneruskan perlumbaan. Tadi kita lihat Afif Amran yang melakukan masa baik sewaktu latihan dan kelayakan juga berada di barisan hadapan, tapi kali ini dia ketinggalan jauh di belakang. Di hadapan sekarang kita saksikan 16 dan 19 Irfan Ardiansyah dan Nguyen Tuan Anpu pada kedudukan 1 dan 2, dan mereka 6.7 saat di hadapan Renaldi Pradana tempat yang ketiga, Akid Aziz di tempat yang keempat, dan Afif tempat yang kelima, tapi itu pun Afif ditinggalkan jauh di belakang, 5 saat di belakang Akid dan 11.9 saat, 12 saat di belakang pendahulu bagi perlumbaan ini. Kaim Razin, pelumba dalam kumpulan B yang berada pada kedudukan tempat yang pertama, dia berada di tempat yang ke-6 keseluruhan. Kedudukan yang baik untuk Kaim Razin Razali di belakang Afif Amran. Dalam kumpulan B dia berada di tempat yang pertama, dia di hadapan Aan Riswanto dan Nguyen Viet Tuan, kedua pelumba dalam kumpulan A. Jadi dia berada di hadapan dalam kumpulan B ini. Tempat yang kedua dalam kumpulan B adalah Khairul Firdaus Kazim yang berada di kedudukan tempat yang ke-13 keseluruhan, dan Carlson Jacob Solis tempat yang ke-15 keseluruhan, tempat ketiga dalam 250B. Memang perlumbaan yang terbaik dari Kaim Razin Razali untuk musim ini. Dia bersaing bersama pelumba dari kelompok 250A, dan di depan sekarang ni masih Irfan Ardiansyah dengan Tuan Anpu. Mereka nampaknya akan ambil risiko yang tinggi dalam perlumbaan ini, dan akan mencuba untuk mempertahankan position 1 dengan 2, dan Tuan Anpu pada ke belakang yang nampak memang ada jarak yang cukup selesa. Jarak mereka tinggalkan sangat jauh di belakang. Kalau tadi 7 saat mereka meninggalkan Renaldi Pradana, sekarang ini baru sampai Renaldi 67 saat, hampir sama dengan Akid naik tempat yang ketiga sekarang, maafkan, berubah kedudukan kerana Akid Aziz yang naik tempat yang ketiga. Dia memintas Renaldi Pradana. Tadi dia di tempat yang ketiga, 67 saat di belakang Irfan Ardiansyah dan Nguyen Tuan Anpu. Bukan yang sangat jauh, ada 3 lap lagi untuk Akid cuba mengejar, kerana dia tersekat di belakang Renaldi Pradana tadi agak lama. Dan sekarang berkedudukan podium bagi umat Akid Aziz. Ya, untuk Akid dia punya starting dia tidak dapat duduk dengan kelompok yang di depan, so itulah kenapa sekarang ni agak sukar untuk dia kejar gap 6 saat dengan hanya baki 3 pusingan sahaja. Dan untuk Renaldi, walaupun sekarang ni nampaknya macam mungkin agak jauh untuk kejar balik Akid, tapi masih ada peluang untuk Renaldi untuk perlumbaan pertama dia dalam kategori MSBK 250. Renaldi pernah berlumba di litar terbang sesepang masa dia ada dekat Championship Asia Road Racing di kategori underbone 150. Kita boleh nampak dia di sebelah
selatan Lita, curah cekana yang masih lagi kuat, boleh nampak kerana maksudnya masih lagi hujan dan ada air banyak di Lita berbanding dengan di hadapan yang agak kering. Tapi masih hujan turun renyah-renyah di hadapan. Ni Akid Aziz, Muhammad Akid Aziz yang berkedudukan tempat yang ketiga di hadapan Renadi Pradana. Dan Daniel katakan tadi, Renadi yang mencuba sekarang untuk mengejar perbezaan antara Renadi dan Akid. Sebelum ini ada hanya 1.1 saat, tapi nampaknya gap telah pun dikurangkan kurang dari 1 saat di antara kedua-dua pelumba. Tapi Akid yang semakin laju pula sekarang di hadapan untuk meninggalkan Renadi Pradana bagi kedudukan tempat ketiga di atas podium. 1 dan 2 yang kita lihat, 3, 4 di belakang. Jadi jarak yang jauh lagi ditinggalkan oleh Nguyen Tuan Anpu dan Irfan Ardiansyah atas Akid Aziz, kerana ada pelumba lain yang berada di depan. Tadi ada Akif, Said Rahil, Irfan Haikal, kesemua terkeluar dari perlumbaan. Break agak lewat tadi Karel Firdaus Kazim yang berkedudukan tempat yang kedua tadi. Dia dipintas oleh Carson Jacob Solis, tapi ini kedudukan dalam perebutan kumpulan B sebenarnya. Antara battle dalam kumpulan B antara Karel Firdaus Kazim, Carson Jacob Solis, Zakwan Anas, Azizul Khairi dalam kelompok ini. Dalam kumpulan B, perebutan tempat yang kedua, kerana tempat yang pertama Kayim Razin Nazali jauh di depan meninggalkan yang lain. Pelumba ini 56 leader pendahulu untuk kumpulan B yang berada dalam kedudukan tempat yang ke-6 keseluruhan. Kayim Razin Nazali di hadapan Nguyen Van Tuan dan Aan Riswanto. Dia berada 9.5 saat di belakang Ahmad Afif Amran di tempat yang ke-5. Saat ini untuk di posisi kedua untuk MSBK 220B, Carson Jacob Solis, pelumba muda dari Philippines. Dia ini adalah pertama sekali dia dapat rasa sepan dalam cuaca yang basah, cuaca hujan dalam condition basah. So agak tricky untuk dia adapt untuk condition sekarang ni. Tapi nampak dia mulai lari Daniel dalam kumpulannya ini untuk dia mendapatkan tempat yang kedua keseluruhan, sementara di hadapan masih lagi Irfan dan Nguyen Tun Anpu. Dan Nguyen Tun Anpu mengikori saja Irfan Ardiansyah mungkin akan cuba untuk attack pada lap yang terakhir. Kita di 2 lap yang terakhir ini, 1.5 lagi lap untuk ditamatkan. Dan di hadapan masih lagi nampak tadi Tun Anpu yang berada pada striking distance, dia boleh untuk memintas, tapi dia mengikori saja terlebih dahulu Irfan Ardiansyah yang mengejar kemenangan yang keduanya musim ini. Nguyen Tun Anpu mengejar kemenangan yang pertama. 20 sampai di selekor 14 sekarang ini. Jarak mulai ada jarak sikit antara Irfan Ardiansyah dan Nguyen Tun Anpu. Irfan yang mahu untuk membukakan kedudukan lepas sikit, jauh sikit jarak antara kedua-dua pelumba. Sementara Akid terus tinggalkan jauh di belakang. Juga 6.3 saat dia ditinggalkan. Dan antara Irfan Ardiansyah yang akan sampai untuk lap yang terakhir berada di depan. Perbezaan sebelum ini 0.5 saat antara Irfan dan Nguyen Tun Anpu, dan sekarang ini 0.1 saat antara kedua pelumba. Antara gap antara Akid dan Renadi Pradana pula agak rapat. Ya, sekarang ni nampaknya Renaldi dah dapatkan rentak yang baik, dan dia cuba untuk battle untuk position yang ketiga, final podium spot. Tapi di depan boleh lihat Irfan Ardiansyah dah mula untuk push untuk buatkan satu jarak dengan Tun Anpu. Kesilapan dari Akid, tapi dia berjaya untuk save. Tapi ini adalah peluang untuk Renaldi ambil advantage, dan sekarang ni memang kita akan lihat battle untuk final podium spot. Ini adalah peluang untuk Renaldi dapatkan podium pertama dalam wildcard weekend untuk Renaldi. Ya, kali pertama dimintai perlumbaan, dan untuk menaiki podium masih ada peluang untuk dia cuba mengejar dan memberikan cabaran kepada Akid Aziz. Akid yang tadi hilang kawalan sedikit, tapi
dapat mengekalkan kedudukannya di hadapan. Ini adalah perebutan untuk tempat yang ketiga saya rasa. Oh, di belakang. Tempat yang kedua maksudnya. Kerana tadi saya mencari di mana 25, Carlson Jacob Solis dapat ketinggalan di belakang sedikit. Jadi kembali kepada Khairul Firdaus Kazim di hadapan 86 adalah Khairul Amirin Yahya, tapi di dalam kumpulan A, 169 yang kita akan lihat sekarang dengan 15 Zakwan Anas dan juga Khairul Firdaus Kazim. Itu dua lah pelumba dalam kumpulan B, sementara Solis ketinggalan sedikit di belakang dalam perebutan untuk tempat 2 dan ketiga dalam kumpulan B ini. Masih ada battle antara Akid dengan Renaldi. Renaldi pada belakang nampak tidak ada sesiapa di belakang, so dia akan fokus di depan untuk cuba dapatkan peluang di rasa di Selangor 15 adalah peluang yang paling besar untuk Renaldi. Dia ada experience dekat Sepang, tapi Akid lagi ada banyak lagi mileage di litar terbangsa Sepang. Kita boleh lihat gap yang ada yang cuba dipertahankan oleh Omar Akid Aziz untuk tempat yang ketiganya. Dia masuk di Selangor yang ke-15, sementara di belakang di hadapan jarak yang jauh dia tinggalkan Irfan Ardiansyah dan Nguyen Ton Anpu. Ini menuju ke turn 15 sekarang, tapi di belakang ada battle antara dua pelumba. Tapi kita berikan tumpuan dulu kepada Irfan Ardiansyah yang akan melepasi Selangor 15 untuk dia sampai ke sana penamat bagi memenangi perlombaan ini di tempat yang pertama. Kemenangan yang kedua bagi Irfan Ardiansyah di belakang Nguyen Ton Anpu di tempat yang kedua. Di belakang battle di antara Akid Aziz dan juga Renaldi Pradana untuk sampai ke garisan penamat. Sekarang ini kedudukan telah pernah berubah kerana 171 yang berada di hadapan. Renaldi yang berada di tempat yang ketiga. Akid ditewaskan selepas keluar di Selangor yang ke-15. Renaldi Pradana tempat yang ketiga, Mat Akid Aziz tempat yang keempat. Wah. Dan Kamilis Rajni yang berada di tempat yang bukan tu, ada kesilapan sikit itu timing page. Saya rasa kan Kamilis, maafkan saya. Akid Aziz Afif Amran di tempat yang kelima. Ya, di tempat yang kelima kerana ditinggalkan jauh. Tapi 56 ni sampai terlebih dahulu. Dia adalah tempat yang ke-6. Dan dalam bagi Kaim dalam kumpulan B, dia adalah pemenang dalam kumpulan B pula di tempat yang ke-6. Sementara di belakang kita nak lihat battle di antara Khairul Firdaus Kazim bersama dengan Zakwan Anas Azizul Khairi dan Carlson Jacob Solis. Ini adalah untuk perebutan tempat kedua dan tempat yang ketiga dalam kumpulan ini. 15 yang berada di hadapan Zakwan Anas Azizul Khairi yang sekarang ini mendahului dalam kumpulan ini. 86 tolak dalam kumpulan A, Khairul Amirin Yahya. Tadi pas untuk disampai tempat yang kedua. Tempat yang kedua bagi Zakwan Anas Azizul Khairi dengan Khairul Amirin di 13 dan 14 tempat ketiga untuk Khairul Firdaus Kazim dalam kumpulan B. Tamat perlumbaan 25 MSBK 250 permainan pertama pusingan yang ketiga ini, dan kemenangan bagi Irfan Ardiansyah. Kanda ini adalah kemenangannya yang kedua selepas dia menang dalam perlumbaan pertama, pusingan yang pertama.